Dan kita kena tahu Nabi SAW di sudut pakaian ni, Nabi bukan precaution. Nabi apa yang orang bagi, Nabi pakai lah. Sebab tu sebahagian daripada pakaian-pakaian ni yang Nabi pakai ni, Nabi punya kain tutup kepala tu, serban tu, kita akan tengok nanti, dia kemerah-merahan, dia berbelang-belang macam yang Saudi pakai. Itu ada dalam riwayat, dalam hadis pakaian ketika itu. Dan kita kena tahu Nabi SAW di sudut pakaian ni, Nabi bukan precaution. Nabi apa yang orang bagi, Nabi pakai lah. Sebab tu sebahagian daripada pakaian-pakaian ni yang Nabi pakai ni kita panggil jibiliyah. Sunnah jibiliyah. Jibiliyah kerana apa Nabi pakai yang tu? Kerana Nabi orang Arab di kawasan tu. Takkanlah Nabi nak pakai samping dengan baju Melayu. Nak bagi faham. Kalau yang tu Abu Jahal lagi heran, Muhammad, dah lah kata terima wahyu, baju apa kau pakai ni? Jadi sebab itu sunnah itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ialah seseorang memakai apa yang sesuai dengan kaum dia dan pada iklim dia. Nabi bila nak pergi perang, Nabi tak pakailah hulla, Nabi pakailah baju besi. So saya kata, kalau naik motosikal, sunnahnya pakai topi keledar lah. Nabi tak kata pakai jubah. Nabi pakai pakaian perang. Bila orang Rom bagi jubbatu rumiyah, kata dalam hadis, jubah Rom tu Kristian, tapi bagi jubah, Nabi pakai jubah tu. Cuma kata, dalam riwayat kata tangan dia tu kecil, Nabi nak masuk tu tak. Orang Yaman hantar kain, Nabi pakai. Nabi tak kata, oh ni apa ni, Rom ni pakai mai. Tak. Orang kata surat tak di pembesar muluk, la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman. Tak baca surat-surat yang tak bercop. Fattakida khatiman min fiddah. Nabi pun buat cop daripada perak, supaya surat Nabi dapat dibaca ada cop. Nabi tak kata apa nak follow ini cara barat ke apa, cara Rom ke apa. Tapi kerana itu adalah prosedur yang diterima pada zaman. Kita pun macam itulah dalam kehidupan. Ada flexibility dalam hal ni. Kalau tempat tu orang tak pakai jubah, tak payahlah kita pakai jubah. Kalau orang kata semua tempat ni mari pakaian macam tu, pakai itulah. Itu pakaian yang telah diterima di situ. Dah jadi nelayan, pakailah pakaian nelayan. Tak payah pakai jubah. Terjun dalam laut kembung ni tu, masuk ikan-ikan. Kita jadi pekerja binaan, pakai topi keselamatan, pakai kasut yang sesuai supaya tak kena bahaya. Sunnah lah tu. Saya nak sebut ni kerana kita akan jumpa banyak nanti pakaian-pakaian Nabi ni. Nabi pakai apa yang sesuai.